Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak semua. Mulai hari ini pengetua akan berikan cabaran untuk anak-anak mendengar 30 episod motivasi pagi dari pengetua. Hari ini sebelum kita mula belajar, saya ingin mengingatkan satu perkara yang sangat penting, niat. Setiap hari yang kita lalui akan menjadi lebih bermakna apabila kita mulakan dengan niat yang betul. Niat untuk belajar bersungguh-sungguh, untuk menambah ilmu, untuk membantu rakan dan untuk menjaga adab dalam setiap tindakan. Bila kita berniat dengan baik, insya-Allah segala urusan kita akan dipermudahkan dan diberkati. Ingatlah, kejayaan bukan bermula di dalam dewan peperiksaan, tetapi bermula dengan niat yang ikhlas di hati setiap pagi. Jadi, mari kita mulakan hari ini dengan semangat dan niat yang baik supaya hari kita penuh berkat dan ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar dan teruskan menjadi kebanggaan sekolah kita. Sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam motivasi pagi hari kedua cabaran motivasi 30 hari bersama pengetua. Saya harap anak-anak terus sihat, gembira dan bersedia untuk menimba ilmu di sekolah. Harapan pengetua agar anak-anak sentiasa komited dan bersemangat datang ke sekolah. Hari ini, pengetua ingin berpesan tentang satu perkara yang sangat penting. Datang awal ke sekolah. Datang awal bukan sekadar hadir tepat pada masa, tetapi tanda disiplin, tanggungjawab dan sikap menghargai ilmu. Apabila kita tiba awal, kita dapat bersedia dengan tenang, menyemak buku dan memulakan hari dengan semangat yang positif. Ingatlah, pelajar yang menghargai masa adalah pelajar yang akan berjaya bukan sahaja di sekolah tetapi juga dalam kehidupan. Jadi, mulai hari ini, jadikan datang awal sebagai amalan harian dan kebanggaan diri. Teruskan usaha, teruskan disiplin. Sekian. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak semua. Selamat pagi semua. Dah sarapan ke belum tu? Kalau dah sarapan, baguslah. Tapi kalau belum, kita kena mula hari ini dengan sarapan dan yang paling penting dengan senyuman. Ingat ya, bila kita senyum, tenaga positif akan keluar dari diri kita. Dan bila tenaga positif itu sampai kepada orang lain, suasana sekolah pun jadi ceria. Jadi, hari ini, episod ketiga cabaran 30 hari motivasi dari pengetua. Hari ini, pengetua ingin berpesan tentang kuasa lisan kita. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita bukan sekadar bunyi, ia adalah doa, maruah dan cermin hati. Kalau kita bercakap dengan baik, orang akan rasa dihargai. Kalau kita bercakap kasar, orang akan menjauh. Ingatlah, lidah tak bertulang, tapi boleh melukakan hati orang lain. Mulakan hari ini dengan perkataan yang baik. Ucap terima kasih, maaf, tahniah, insya-Allah. Kerana setiap kalimah yang baik itu menarik keberkatan dan kasih sayang Allah. Jaga lisan, jaga hati, jaga diri. Semoga hari ini lebih tenang, lebih berkat dan lebih bermakna buat kita semua. Sekian daripada pengetua AI. Jadilah pelajar yang beradab dalam tutur dan perbuatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak semua. Apa khabar hari ini? Tengah buat apa tu? Dah tengok kiri kanan meja belajar atau kawasan sekitar belum? Kalau ada sampah kecil, tolong kutip dan buangkan ke dalam tong sampah ya. Hari ini kita masuk episod keempat, cabaran 30 hari motivasi daripada pengetua AI. Pesanan pengetua hari ini mudah tetapi sangat bermakna. Kebersihan sebahagian daripada iman. Bila diri kita bersih, meja kemas dan kelas teratur, hati jadi tenang, belajar pun seronok. Ingat, sekolah yang bersih bukan tanggungjawab seorang, tapi tanggungjawab semua. Jadi, cabaran pengetua AI hari keempat ialah kutip sekurang-kurangnya satu sampah hari ini dan bantu jadikan kelas kamu paling bersih di sekolah. Dan dengar baik-baik ya. Siapa yang berjaya kutip sampah hari ini boleh minta air di kantin, pengetua belanja. Tapi dengan satu syarat, buat dengan ikhlas dan tidak perlu menunjuk-nunjuk.
Mari kita buktikan bahawa pelajar yang menjaga kebersihan adalah pelajar yang berdisiplin dan beriman. Teruskan semangat ini setiap hari kerana kebersihan mencerminkan siapa diri kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak hebat pengetua AI. Apa khabar hari ni? Tengah buat apa tu? Dah senyum ke belum pagi ni? Kalau belum, jom senyum sama-sama. Senyum tu sedekah dan boleh bagi semangat pada diri sendiri. Hari ini pengetua nak bagi satu pesanan yang sangat penting untuk kehidupan kita semua. Hari ini merupakan hari kelima cabaran motivasi 30 hari pengetua AI. Tajuk kita hari ini, hormati guru dan rakan. Anak-anak semua, bila kita hormati guru, sebenarnya kita sedang membuka pintu ilmu yang berkat. Guru kita ni ibarat pelita yang menerangi jalan hidup kita supaya tak tersilap langkah. Bila kita dengar nasihat guru dengan hati terbuka, ilmu tu akan lebih mudah masuk dan kekal lama dalam diri kita. Dan jangan lupa, hormat kepada rakan juga sama pentingnya. Bila kita menghargai kawan, tak kira dia siapa, kita sedang tunjukkan kematangan diri. Kalau ada kawan yang lemah, bantu dia. Kalau ada kawan yang bersedih, hiburkan dia. Kalau ada kawan yang buat silap, tegur dengan cara baik. Ingat ya, sekolah ni bukan sekadar tempat belajar, tapi tempat kita bina persahabatan dan akhlak. Bila kita jaga adab, kita jaga hati, dan bila hati kita bersih, ilmu akan lebih mudah melekat. Jadi untuk cabaran hari ini dalam 30 hari motivasi pengetua AI, pengetua nak cabar semua anak-anak. Ucapkan terima kasih kepada guru yang ajar kamu hari ini dan senyum serta beri salam kepada sekurang-kurangnya 3 orang kawan. Mudah je kan? Tapi kesannya sangat besar untuk hati kita semua. Baiklah anak-anak hebat, jumpa lagi dalam episod seterusnya. Teruskan jadi pelajar yang beradab, berilmu dan bersemangat.